saya betul-betul bagi tahu ibu bapa awak semua rahsia awak dalam kelas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama Sekapo TV Channel. Hari ini 8 Ogos 2026. Kami membawakan liputan khas Hari Diskusi SK Kangkapulai 2. Jam berlangsung dari 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Seawal 8.30 pagi, ibu bapa mula hadir bagi menghadiri sesi perbincangan bersama guru kelas dalam suasana yang mesra dan harmoni. Hari diskusi memberi peluang kepada ibu bapa mendapatkan maklumat secara langsung mengenai perkembangan pelajaran serta sahsia anak-anak di sekolah. Sementara itu, suasana di Dewan Hebat turut diisi dengan sesi penerangan Overview Matrix Pembelajaran Tahun 4 atau MPT 4. Penerangan ini membantu ibu bapa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang perjalanan pembelajaran anak-anak, termasuk pencapaian dan ruang yang masih boleh diperbaiki. Assalamualaikum cikgu. Salam. Saya nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Hari ini cikgu lagi banyak bercakap ke atau dengan ibu bapa? Hari ni saya rasa saya yang banyak bercakap. Sebab apa tahu? Sebab hari ni je peluang saya untuk jumpa ibu bapa awak. Hari ni je saya boleh bagi tahu apa perangai awak dalam kelas, awak buat kerja ke tak. So hari ni saya betul-betul bagi tahu ibu bapa awak semua rahsia awak dalam kelas. Okey. Siapa yang lagi banyak bercakap tadi? Cikgu atau anak? Masa ambil laporan kad tadi, kalau part anak Acik yang banyak bercakap tadi adalah cikgu. Mungkin sebab Acik pun suka sebenarnya cikgu banyak bercakap. So Acik tahu apa yang tak kena dengan anak, semua boleh tahu. Anak memang senyum je lah kan, sebab banyak benda yang terkena dekat dia. So far cikgu yang banyak bercakap. Terima kasih cik. Sama. Balik nanti rasa dapat hadiah ke dapat nasihat lagi? Dapat hadiah. Siapa yang paling cuak hari ni? Kamu atau ibu ayah? Saya. Apa pandangan Puan tentang pelaksanaan hari diskusi pada hari ini? Pandangan saya bagus sebab kita sebagai ibu bapa dapat tahu prestasi anak-anak kita dan dapat kenal siapa guru yang mengajar anak-anak kita. So benda ni sangat bagus lah. That's why kita tengok hari ni ramai ibu bapa yang memberi kerjasama untuk datang dan sekaligus untuk mengetahui status dan tahap pendidikan anak-anak kita. Kalau cikgu puji anak, balik nanti terus belanja aiskrim ke? Tengok juga, tengok mood. Kalau okey boleh beli. Terima kasih Puan. Sama. Kerjasama erat antara sekolah dan ibu bapa merupakan kunci kepada kejayaan murid. Semoga hari diskusi kali ini menjadi pemangkin kepada hubungan yang lebih kukuh demi melahirkan generasi yang cemerlang, berakhlak mulia dan berjaya sains. Terima kasih kepada semua ibu bapa, guru serta warga sekolah yang telah menjayakan program ini. Saya Fitri melaporkan untuk Sekapo TV, menyampaikan informasi, merakam inspirasi. Terima kasih dan jumpa lagi.